Kan? Jadi tuan-tuan memang cantik. Tapi kalau kita tengok kadang-kadang tak berapa nak laku. Sebab apa? Orang pilih kualiti. Orang nak juga Yamaha. Tuan-tuan. Orang nak juga jenama-jenama Kawasaki apa semua kan. Sebab apa? Bukan orang nak tengok motor tu asal boleh bawa je. Orang nak kualiti. Enjin. Kan? Sebab tu kalau tengok kereta-kereta luar negara lagi laku sikit kan. Toyota lah kan. Tapi kalau kereta-kereta Cina ni kurang sikit. Sebab orang tak percaya pada kualiti dia. Kita pun tuan-tuan nak buat rumah kan. Kita cari kan batu-batu yang berkualiti. Kalau nak beli motor-motor yang enjin berkualiti. Betul begitu juga ibadah untuk hati kita. Mesti cari yang berkualiti. Tuan-tuan. Maka kalau kita semayang, kualiti semayang itu letaknya pada ikhlas. Kena cari. Sebab tu saya kata, hidup ni perlu usaha. Bukan usaha sekadar cari makan. Bukan sekadar usaha dengan dunia. Akhirat lebih lagi kena usaha. Jadi bukan semayang tu main maknanya buat. Maknanya kita kalau kita ibadah tu, kita cari yang berkualiti, yang tahan lama dengan kita. Dan maksudnya benar-benar memberikan hasil, kepuasan. Kalau orang naik kereta kan, naik Mercedes Lion Style, Mercedes kata dia. Lion Style, Proton dengan Toyota Lion Style. Walaupun Proton sekarang canggih kan. Tapi Toyota sedap lagi Ustaz. Volvo sedap lagi. Dari kepuasan tuan-tuan. Maka kita ibadah cari kepuasan. Maknanya ketenangan hati dengan Allah. Maka ibadah itu maknanya mestilah dilakukan dengan mencari kualiti, yakni dengan ibadah yang khusyuk dan benar-benar ikhlas kepada Allah dan merasakan kebesaran Tuhan. Baik, tuan-tuan, tentang ibadah kita kepada Allah ni dua perkara yang kena ada. Perkara pertama adalah kualiti ibadah tu yang kita kena sentiasa cari. Kena usaha kan. Kita maknanya hidup kat dunia ni memang kena rajin usaha. Tuan-tuan, usaha yang pertama adalah usaha maknanya sikit akhirat lah. Usaha melakukan amal dengan banyak. Kan? Maknanya semakin bertambah umur, semakin bertambahlah amal kita. Kan? Quran semakin rajin baca, semayang bertambah-tambah lagi dengan sunatnya, apa semua sekali. Tuan-tuan, kemudian cari yang berkualiti tadi dengan hati yang hadir, khusyuk dan sebagainya. Itu yang pertama, usaha. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, ibadah kita ni apa yang kita nak jaga, tuan-tuan? Yang kedua, maksudnya usaha atas apa? Usaha pula hidup kita ni jangan ada perkara-perkara yang lalai, maksiat yang boleh merosakkan hubungan kita dengan Allah. Akan menumpulkan semangat kita untuk terus melakukan kebaikan dan ketaatan di sisi Allah. Tu yang kedua, cari ataupun usaha untuk meninggalkan perkara yang tidak baik dalam hidup. Mana-mana perkara yang ada yang tidak elok tu tinggalkan secara perlahan-lahan, sehingga tak ada lah perkara-perkara yang tidak baik antara kita dengan Tuhan. Yang kedua. Dan yang ketiga, tuan-tuan, yang lain maknanya, yang ketiga, kita mestilah memohon kepada Allah untuk ketetapan hati atas perkara yang telah kita usahakan kepada Allah. Tuan-tuan, ada orang, tuan-tuan, tiba-tiba mari semangat dia. Kan? Semangat dia nak dekat dengan Allah. Dia nampak jalan macam nak dekat. Nak dekat dengan Allah ni kena ikhlaskan hati, kena khusyuk dalam ibadah. Dia pun datang semangat dan sebagainya. Tapi kita risau semangat tu sekejap. Jadi sebab tu kena minta Allahumma ya muqallibal qulub tu. Minta apa tu tuan-tuan? Bukan minta atas sekadar amal, tapi minta semangat nak pada Allah. Tuan-tuan, sebenarnya kita minta muqallibal qulub ni, tuan-tuan, wahai Allah yang membolak-balikkan hati ni, kita minta Allah tetapkan hati kita ni, tetapkan hati atas mana sebenarnya, tuan-tuan? Ini yang kita kena faham, jelas minta doa ni. Kita bukan sekadar ya Allah jadikan hati aku ni sentiasa ibadah, bukan doa atas ibadat. Yang paling penting sebenarnya kita minta hati kita ni tetap kepada Allah tu. Maksud kata tetap nak cari redha dia tu, ada semangat tu, dan tetap sentiasa ada rasa nak jaga hubungan. Kalau terbuat dosa, rasa bersalah, dan bila berhubung dengan dia, nak jaga pandangan dia, tu dengan dia tu sebenarnya. Bila hati kita betul kepada Allah, amal ibadat tu jadi jalan untuk kita mencari pandangan Allah tu. Jadi kita nak hati kita duduk situ. Jangan maknanya sampai satu-satu keadaan lupa kita tentang pandangan Allah Subhanahu Wa Taala.